Ramai yang sangka nama Ninja wujud sejak Kawasaki mula membuat motosikal, tapi hakikatnya nama itu sebenarnya lahir kerana satu strategi pemasaran dan sebuah filem Hollywood membantu menjadikan ia legenda. Pada awal 1980-an, Kawasaki sedang bersaing dengan pengeluar Jepun lain untuk menghasilkan motosikal yang lebih laju dan berspektasi tinggi. Hasilnya, pada tahun 1984, lahirnya Kawasaki GPZ 900R. Motosikal ini membawa revolusi dalam dunia superbike dengan enjin 908cc, sistem penyujukan cecair, rangka yang ringan dan kelajuan sekitar 250 km per jam. Ketika itu, ia merupakan antara motosikal produksi yang terpantas di dunia. Menariknya, motosikal ini bukan dilancarkan sebagai nama Ninja di Jepun. Nama Ninja sebenarnya diperkenalkan oleh Kawasaki Amerika Syarikat sebagai strategi pemasaran. Mereka mahukan satu nama yang mudah diingati serta melambangkan kelajuan, ketakasan dan kuasa. Pilihan mereka jatuh kepada perkataan Ninja yang terkenal sebagai pahlawan rahsia Jepun dengan imej yang pantas, senyap dan berbahaya. Namun, satu lagi peristiwa telah menjadikan nama Ninja benar-benar terkenal di seluruh dunia. Pada tahun 1986, Tom Cruise menunggang Kawasaki GPZ 900R dalam filem Top Gun sebagai watak Pete Maverick Mitchell. Babak ikonik Maverick menunggang motosikal sambil mengejar pesawat F-14 Tomcat yang sedang berlempas menjadi antara adegan paling diingati dalam sejarah filem aksi. Selepas filem itu ditayangkan, jualan dan populariti GPZ 900R atau lebih dikenali sebagai Ninja 900 meningkat dengan mendadak. Ramai peminat motosikal mula mengenali jenama Ninja dan sejak itu Kawasaki menggunakan nama tersebut pada hampir semua model motosikal sport mereka. Hari ini nama Ninja bukan lagi sekadar sebuah model, ia telah menjadi simbol prestasi Kawasaki melahirkan model ikonik seperti ZX-6R, ZX-10R dan Ninja H2. Semuanya bermula daripada satu strategi pemasaran sebelum sebuah filem Hollywood mengangkat nama Ninja menjadi legenda dunia motosikal.